Di dalam budaya Birayo, kaedah memasak bukan sekadar mengenyangkan tetapi juga satu cara untuk mengekalkan makanan dan mengekspresikan identiti budaya. Hari ini kita akan menikmati dua hidangan istimewa, asam siok ayam iaitu ayam salai yang beraroma dan ubi kayu bakar, makanan ringkas yang mengenyangkan. Asam siok ialah hidangan ayam yang diperam dengan garam dan disalai, menghasilkan rasa yang penuh beraroma dan kaya dengan rasa asap kayu. Bahan-bahan utamanya adalah ayam kampung yang dipilih kerana teksturnya yang lebih pejal dan manis, garam untuk perapan dan awetan semula jadi, lada hitam dan bawang putih untuk menambah keharuman dan rasa pedas yang seimbang, dan daun ubi kayu kadang-kala digunakan untuk memberi rasa tambahan. Ayam diperap dengan garam, lada hitam dan bawang putih, kemudian diasapkan perlahan-lahan di atas bara kayu selama beberapa jam. Proses ini membolehkan ayam menyerap rasa salai yang kaya dan teksturnya menjadi lebih kenyal. Setelah siap, asam siok boleh dibakar semula, digoreng atau dimakan begitu sahaja, sesuai untuk hidangan berperisa yang sederhana tetapi memuaskan. Selain makanan berasaskan daging, ubi kayu juga menjadi sumber tenaga utama dalam diet Birayo sejak dahulu kala. Bahan utama? Ubi kayu segar. Itu je. Ubi kayu dikupas dan dibersihkan, kemudian dipanggang di atas bara api atau dalam abu panas sehingga kulitnya merekah dan sedikit hangus. Bahagian luar ubi kayu yang garing dan berkerap memberikan rasa berasap yang enak, sementara bahagian dalamnya kekal lembut, manis dan empuk. Biasanya ubi kayu bakar dimakan begitu sahaja atau dicicah dengan kelapa parut dan gula melaka untuk rasa yang lebih manis.